guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me and this is my little world. Okay, hari ni maybe nak serius sikit sebab kita dalam series self-talk atau personal talks. So, hari ni aku just nak bincang dengan diri sendiri. One day, talk to myself. So, I don't know lah. Tak apa, kita terus masuk ke video. Let's go. Alright, so kenapa aku buat series ni? Sebab maybe for my pengalaman, banyak je sebenarnya orang yang tak tahu macam mana dia nak motivate diri sendiri. Semua yang berkaitan dengan personal kita, pembelajaran, everything. So, hari ni aku nak bincang topik tentang why small goals matter. Kenapa pencapaian kecil amat bermakna. Sebenarnya gini tau, semua benda yang kita buat kena bermula step by step. Bagi pengalaman aku, semua benda yang kita buat dia one step first, and then baru kita langkah. Memang ada orang kata kita kena ada batu lonjakan, tapi adakah kita mampu nak buat batu lonjakan tu? Sebab pada pengalaman aku sendiri, payah sebenarnya. So, aku waktu kecil, aku macam I'm lazy. Jujur cakap, aku malas. Orang kata apa macam, until now, I hate myself for being lazy. Sebab lagi 2 tahun nak SPM. I hate myself for that, and I try to change it. Tapi itu bukan topik yang kita nak bincang. Kita nak bincang pasal why small goals matter. First, bagi pendapat aku, small goals matter tu sebab kita nak kenal diri sendiri dulu. Contohlah macam orang kata apa, hang jenis budak yang rajin. Contoh, kita akan bagi 2 perspektif ni. First, you are a very intelligent person and rajin. So, apa yang hang boleh target is, hang boleh target semua benda, semua subjek hang A. Itu small goals sebenarnya. Sebab hang dah memang pandai. Hang memang pandai daripada kecil. Hang memang rajin. Okay, itu sebenarnya small goals untuk dia. Tapi untuk budak yang orang kata apa, dia tak terlalu malas tapi tak terlalu rajin. And dia pun orang kata apa, sebab ni perspektif yang kedua, dia budaknya yang tak terlalu rajin, tak terlalu malas. Dan bila dia nak masuk something dalam otak, dia mesti kena belajar. Okay. Sebab berbeza tau antara intelligent person dengan orang kata apa, yang sedang-sedang ni. Beza. Intelligent person, dia dah memang betul-betul pandai, kan? So, dia boleh expect yang dia tu 100% orang kata apa, straight A. Tak 100. Maksudnya macam, kan 80 ke atas kan dah A. Dia boleh target yang itu, tak apa. Tapi untuk pelajar yang ini, dia kena usaha. Dia kena rajinkan diri sendiri. Yang itu berbalik kepada diri sendiri, adakah kita nak buat atau tidak sebenarnya. So, dia boleh target tau. Contohlah orang kata apa, tak dapat semua A pun ada yang A. Boleh. Just target dekat subjek yang dia boleh. Yang lain tu janji dulu sudah. Itu bagi dia, that's a small goals. Yet itulah dia punya orang kata apa, step by step. Dia nak orang kata apa, nak melangkah lagi lah. Sebab apa? Bila dia boleh kekalkan satu A tu, contohlah A tu dalam bahasa Melayu. Contoh, kan ada 9 subjek. Yang lain tu dia boleh proceed. Dia mesti macam boleh belajar. Kata, oh yang ni aku boleh dapat A, yang ni pun aku perlu dapat A. That's why small goals matter. Sebab ia akan bagi kita semangat untuk kita teruskan lagi buat benda yang sama, yang lebih baik. Itu bagi aku sebenarnya. Okay, second point, why small goals matter is, aku tahu tak semua orang boleh buat benda yang dia nak. Aku tahu benda tu. Contohnya macam orang kata apa, Hanjis berangan-angan nak jadi pensyarah. Ni yang kata kat diri aku sendiri. Hanjis berangan-angan nak jadi pensyarah, tapi hang tak ada usaha. Sama je macam hang benda tu.
sama je macam hang lagu tu. Sebab hang tak ada usaha, hang tak rajin nak buat benda tu. So, small goals ni pun dia nak disiplinkan diri kita. Dia nak bagi kita tu rasa macam aku perlu buat benda ni untuk dapatkan benda yang aku nak. Contohlah untuk aku nak jadi pensyarah. Amin one day. Tapi contohlah aku ni malas. Aku malas, aku tak nak berusaha. Jadi benda yang aku nak tu dia akan lama akan hilang macam tu je, akan fade. That's why contohlah contoh aku target semua subjek A. Tapi if target tu pun contohlah target tu macam 2 ke 3 subjek dapat B, don't be upset about it sebenarnya. Sebab tu tak bermakna kita ni orang kata apa, still tak pandai. Kita sebenarnya pandai. Dan if kita mampu kekalkan markah tu atau lebih baik, that's better sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, why small goals matter? For my experience lah. Sebab kita ni, as manusia, kita perlukan someone untuk appreciate diri. Bagi aku. So, if hang dapat capai small goals hang, contohnya macam, hari ni tidur awal, dapat tidur awal. Hari ni dapat, orang kata apa? Dapat solat 5 waktu cukup. Okay, and everything about it lah, small goals. And if hang buat tu, dia akan jadi makin better ke depan if you do something to reward yourself. Contohlah kan, hari tu aku, orang kata apa? Tahun lepas, aku dapat A. Tapi tak banyak sebenarnya, dalam beberapa je macam tu. Tapi aku still reward myself. Sebab apa? Sebab kita dah buat benda tu, dah terbaik kita dah buat. Hang tak nak salahkan diri sendiri. You cannot blame yourself atas apa yang jadi, but you also cannot blame the others. What you have to do is to blame your hard working. Okay, itu lain sikit tau. Buat orang kata apa, salahkan diri sendiri. No, sebenarnya tak untuk aku. Hang kena salahkan usaha hang. Sebab hang tak buat benda tu elok-elok. A few moments later. So, untuk aku lagu tu lah. Dia merupakan step by step untuk kita terus berjaya. First. Second, untuk disiplin ourselves. And second, dia untuk bagi kita lagi jadi semangat. Untuk teruskan lagi benda tu sampai kita jadi lebih baik pada masa akan datang. Itu je sebenarnya. Tak ada yang lain pun. I think that's all. Hari ni singkat sikit sebab serious talk, self-talk. Ni termasuk dalam series personal talks or self-talk series. Tapi still macam biasa, quote of the day is don't be lazy. Sebab bila hang malas, semua benda yang hang nak capai, semua benda yang hang nak ni akan terhenti macam tu je. Itu also peringatan kat diri aku sendiri sebab aku once aku malas. So I think that's it. The quote of the day is don't be lazy or everything that you want will disappear in a blink of an eye. Ambil hang. Okay, so itu saja daripada saya. Kalau nak apa-apa recommendation ataupun series ataupun talk as a student, boleh komen. I try to make the comment section available. Aku pun still bingung. So kalau nak lagi series ni, jangan lupa like, subscribe, share and comment. Nak lagi personal talks atau self-talk series. Okay, itu saja daripada saya. This is me and this is my little world. Bye-bye. Roll it.